Dulu ada satu syarikat yang boleh tentukan harga berlian di dunia. Nama dia adalah De Beers. Dia pegang 90% market share. Tapi hari ini, kuasa tu makin rapuh dan 2019 mencatatkan mereka hanya ada 29.5 je market share. So what happened? Strategi De Beers ni dulu sangat-sangat kemah. Kawal lombong, kawal sistem pengedaran, simpan stok, lepas ke pasaran ikut tempo sendiri. Dan dengan ekosistem yang dia buat tu, mereka sendiri kawal harga. Dan De Beers ni bukan jual batu. Dia tanam kepercayaan dalam budaya manusia bahawa berlian ini untuk event yang special. A diamond is forever. Tapi hari ini penguasaan De Beers jatuh jauh daripada zaman kegemilangan. Kuasa monopoli mereka ni pecah dan kemudian datanglah satu industri baru yang memecahkan lagi monopoli De Beers ni, iaitu lab grown diamonds. Dia adalah satu lab yang membina sendiri berlian dan disebabkan itu harga diamond boleh jauh lebih murah berbandingkan diamonds daripada lombong. Sama dari segi struktur kimia dan lebih konsisten dan kurang isu etika. Lab grown diamond ni dah jadi bersepah. So bila dah bersepah, harga jatuh. De Beers sendiri masuk pasaran lab grown melalui Lightbox pada tahun 2018. Tujuan asal De Beers ni masuk adalah untuk mereka nak turunkan persepsi harga tu. Nak tunjuk yang bahawa mereka pun boleh turun harga dan mereka nak tunjuk bahawa ada bezanya lab grown diamonds dengan mine diamonds. Tapi apakah daya, strategi mereka tu tak menjadi. Pada tahun 2025, De Beers umum penutupan Lightbox. Itu dah petanda ekonomi dan persepsi dah berubah. Hari ini industri berlian ada inventory tinggi, permintaan China lemah dan pembeli muda lebih pilih jam dan emas. Dia dah tak pilih lagi berlian. Ini bukan kejatuhan yang berlaku semalam, tapi dia adalah hakisan perlahan yang berpuluh tahun berlaku dan hari ini dah menunjukkan fasa yang kritikal. Jangan salah faham, berlian masih lagi bernilai, tapi cerita bertahta di dalam berlian tidak lagi mutlak bersama berlian. De Beers tunjukkan bahawa monopoli tak akan berlaku selamanya.